Assalamualaikum. Sekarang ni kita ada di Cabai 3 Netik di Topak ni. Dah sebelum pengkalan kubur lah, sebelum geting dan juga sebelum pengkalan kubur. Okey, jadi apa kita nak makan sini? Kita nak makan roti canai. Ni antara tempat famous lah di kalau kawasan ni kat Mesir ni lah, roti canai paling sedap bagi kita. Jok dulu lagi, jok kita kecil lagi. Dah memang kedai ni, kedai dia banyak berpindah daripada Masjid Geting dulu, lepas tu dia pindah dekat Champion. Champion ni kedai hardware di kenal lah kalau kawasan ni, kenal nama Champion. Nama dia Kongtian tapi orang panggil Champion. Lepas tu sekarang ni dia pindah duduk tempat kedai dia juga dulu pun, tapi dia lah ni mai pindah duduk sini mula di Cabai 3 Neting dah, dekat pokok bau. Okey, tanpa kita melengah ke masa, kita tengok roti canai. Kita ambil roti canai kat pokok. Let's go. Ni lokasi kedai dia dah. Ni kedai dia. Ni Cabai 3 Neting. Street depan tu Cabai Pak Geting dah. Cabai Pak Geting. Sekarang ni nak pergi Patah Geting Patah 7. Kiri nak pergi ke Pengkalan Kubur. Sini pun cabai ni orang panggil jalan baru dah. Jalan baru nak pergi Pengkalan Kubur. Siapa dah roti tisu dah. Roti tisu. Dah. Jangan ada roti tisu. Kecuali kedai mamak. Tapi sini ada dah. Kedai biasa ni ada. Saya awak boleh mari makan. Ni roti cotek dah. Ni roti cotek. Ni memang special lah. Sini memang signature dia roti cotek kuah banjir padu, ya Allah. Ni roti kosong. Sebenarnya roti cotek ni boleh duduk bawah, tapi dia kita tak oyak sana. Dia ingat suku deh. Roti kosong dia ingat tak suku, makan suku, jadi dia mai letak atas, kita suruh letak atas. Tak apalah, asal kita boleh makan dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang ni kita makan siap dah punya dah. Jadi gitulah geng. Kalau saya awak nak mari, ni lah lokasi dia. Buku asalnya setiap hari dah. Okey, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Hang mana suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.